kau tak kurangkan duration tu, Jadi dia delay akan je lah. delay. Bila reschedule ni, kau cuba tengok reschedule tu kan. Tadi kau dah reschedule kan, kau reschedule kat item mana? 196. Tengok baseline follow ke tak? Dia Tengok. tak kena back balik 196. Cuba tengok balik. Redo balik. Kan? Kau jadi 11.9. Baseline follow ke tak? Dia tak follow kan? Baseline dia tak follow kan? Baseline tetap maintain yang Baseline kita dah fit lah. jadual lama tu. Jadi kalau kau nak guna option untuk reschedule, kau kena clear baseline kan? Kalau kita tak nak reschedule, macam aku cakap macam tu lah. Kau kena multiple kan resource lah. Kau kena wujudkan ni lah kan. Ramai geng lah. Maksudnya tu. Tambah workforce lah. fit in task inspector. Kena tambah workforce lah. Kena tambah geng lah. Tapi kalau klien tu dia sentiasa merhati, dia akan tanya, geng ni yang mana kan? Buat kat mana, ni kat mana? Boleh tengok tak? Boleh tunjuk tak? Boleh justify tak? Sebab kita orang dah buat assessment. Ya, betul tally tak tally kan? Betul kan? Betul tak betul kan? Betul naklah kau buat tu, semata-mata tu kau buat tu. Sekadar nak sedapkan mata. Betul kan? Kalau nak ni sekali nak fit tu task. Pergi dekat view allocated. Allocated. Tu boleh tengok tu. Mana yang berkait tu. Nampak dia bagi tahu tu. Mewah tu. Dia punya border dia lah. Border yang terlibat. Terlibat dengan perkara kan. Macam site engineer di sini kan. Jauh makan. Kerana dalam satu masa dia ada berbagai tugas. Boleh ke? Itu lah kan. Masa yang sama nak kat pinggan, masa yang sama nak celok nasi, masa yang sama nak goreng ikan, masa yang sama nak susukan anak. Boleh ke? Boleh masuk akal ke? Kalau tempat tu ataupun task tu surrounding dia saja, mungkin boleh kot. Ya, dekat-dekat dia. Kan? Mungkin dia boleh buat. Mana dalam satu blok yang sama kan. Mungkin dia boleh buat kerja sotong kot. Tangan banyak. Tangan banyak. Tapi itulah macam aku cakap lah. Kalau burus soal langsung ni tak mungkin kan. Dia dah tumpu situ je lah. Macam tu lah kan. Cuba kau rectify tengok macam warna biru tu. Warna biru tu tak ada apa kaitan lah. Tak ada apa yang clash lah kan. Macam biru tu. Yang tapi biru, line biru ni. Tengok lah. Tapi kena tengok juga. Jadi kau buka tadi dekat mana ni? Kau buka apa ni dekat mana? Canva. Sekejap. Pergi balik kan. Klik kanan tadi. Fix in task inspector. Kemudian view over allocated. Ada tunjuk lah. Nampak? Dia tunjuk lah bahawa item-item ni telah mengalami over allocated. Dia terlalu over. Overload jadi. Tapi tengoklah. Kadang-kadang tu benda tu
Kau boleh buat ni semua online pun. Ni tas-tas ni semua Yelah. kerja-kerja online kan. Takkan tak boleh buat. Boleh. Macam aku cakap lah, boleh dia benda ni kena justify lah dekat klien. Justify lah dekat klien kan. Kalau kau tak boleh justify, jam lah kan. Macam Yelah. baru-baru ni lah yang aku pergi JKR Kulai tu. Kan. Kereta dah pening lah kan. Dah sampai 2 kali dah. Ketik planner kan. Maksud aku 3 kan. Dah habis puluh-puluh ribu kan. Itu nasib dia lah kan. Nasib dia orang kan. My part aku bagi aku kalau letak standard rate. Aku tak, sebab aku tak kenal dia orang kan. Dia orang punya bukannya contribute dengan aku. Dia orang bukannya share partner aku kan. Yelah. Nak tak nak tu. Itu kereta kena ni lah kan. Dia kena well know lah kan. Jadi planner sebelum tu dia orang tak pandai, tak tahu kan nak justify kan. JKR ni kita kena justify. Justify pula bukan Apa sebab dia. sebab macam JKR ni kita tak ada justify berdasarkan teori lah. Tak ada justify berdasarkan teori, tak ada. Kena realistik lah. Kena berdasarkan figure. Kena come out lah kan. Come out dengan